Kita bergambar sebelum balik. Ini hari terakhir kita dekat Pulau Redang sebelum kita balik. Ini tim-tim sama baju nih. Tim-tim semua nih. Sekarang pukul 10 guys. Terus kata-kata terakhir untuk hari ini. Kata-kata terakhir untuk hari ini. Sebenarnya meninggalkan Pulau Redang. Boleh lah. Kita akan meninggalkan Pulau Redang. Experience yang bagus lah. Banyak tidur dalam bilik. Banyak tidur. Tidur lah dalam bilik. Banyak tidur daripada TV. Bilik okey. Katil okey. Yang penting. Banyak tidur daripada aktiviti. Hai guys, saya mabuk kat sini. Tak sabar nak balik. Hai. Tak sabar mau balik? Rindu dulu. Ya, kita masih menunggu ferry datang. So macam berat pula hati meninggalkan Pulau Redang ni. Kita sini 3 hari 2 malam. Memang satu pengalaman yang terbaik lah. Terima kasih kepada tim-tim UTK. Semua yang sekarang ni, semua yang nak balik lah ni. Banyak yang menunggu. Semua aktiviti full sepanjang dekat sini. Kita saja yang tidak mampu, kaki sakit, badan sakit semua. Tapi itulah, demi keseronokan kita harungi semualah. Ini semua orang menunggu untuk balik. Mat, okay, cuba share sikit apa yang menarik dekat sini. Dekat situ yang menariknya betul lah. Yang lain punya pantai memang cantik lah, biru. Tengok view. Memang cantik. Puas hati ya. Puas hati. Lelah tapi puas hati lah. Lelah yang positif. Terbaik. Yang paling best tengok penyu lah. Kita boleh sentuh penyu semua cepat Garut. Sini. Apa soalan tadi? Apa yang paling best dekat Pulau Redang? View dia memang macam dahsyat. View cantik, dapat kumpul dengan kawan-kawan, seronok, tengok penyu, tengok macam-macam. Apa kena gigit dengan penyu? Pengalaman baru. Kalau tak datang sini tak tahu pengalaman. Dan mengeratkan silaturahim lah kan, bos? Ya. Okay, thank you, bos. Ini Cip Tucai. Kedai. Sepatah 2 kata. Kena datang, baru tahu. Walaupun dah manci. Best. Ini lagi Cip Jimmy. Happy sono. Kena gigit penyu. Jadi balik sotong. Itu driver. Cip Jalil. Pengalaman dekat Pulau Redang. Share sikit. Tanya semua orang juga lah. Apa dia? Dia buat saya. Pengalaman paling best dekat Pulau Redang. Oh, of course tengok penyu. Tengok penyu the best. Lain sebab okey. Alhamdulillah makan syok. Makan terbaik. Okay, ini Cip Roma. Tekan mineral water. Langkau. Sikit pun jadilah. Cakap sikit je. Pengalaman dekat Pulau Redang ni macam mana? Apa yang terbaik? Terbaik, mantap. Dia punya penyu besar-besar gedabak. Tapi memang baik. Makanan macam mana makanan? Makanan okey. Sedap. Free lagi. Memang sudah dia masuk dalam package lah. Suasana malam macam mana? Suasana malam memang meriah. Biarpun
Orang bilang badan sakit-sakit sebab pergi snorkeling. Yang tu apa? Ini lagi. Okey, apa pengalaman terbaik dekat Pulau Redang ni, bos? Pengalamannya banyak lah. Pegang turtle pun boleh geli juga. Itu pengalaman dia. Kan? Apa benda lah. Turtle pun boleh geli tak? Padahal biasa-biasa je. Terlalu besar, bos. Terlalu besar lah. Tapi snorkeling best lah. Best lah snorkeling. Kita tak, kalau pergi Redang ni jangan lepaskan snorkeling lah. Tapi yang first je lah, yang second tu kurang. Kita kena pergi banyak tempat lagi. Sepatutnya ada 7 poin snorkeling ni. For the next trip kita buat sendiri pun okey ni. Pergi 7 poin snorkeling. Makanan, bos, makanan. Wah, makanan mantap. Sampai pengsan lah kalau boleh makan kat sini kan. Satu hari 4 kali makan. Under package. Okey lah, itu je lah kan. Akid lah yang menang makan. Roma bagi Jangan menekan-nekan. Okay. Jangan menekan-nekan sangat lah kan. Itu je lah. Kita enjoy. Enjoy lah. Tapi enjoy pun kena fikir juga lah. Betul. Kata-kata terakhir di Pulau Redang ni. Jam. Kalau nak kata apa, tak tahulah. Macam mana makanan, pengalaman macam mana? Best. Tapi tak dapat tengok penyu sebab nak tahu. Rugi tak tengok penyu ke apa? Tak apalah. Lain kali lah. Lain kali pergi. Kembali dengan ferry method Tan, macam mana pengalaman dekat Pulau Redang ni, Tan? depan pandai ya untuk buat boarding. Jangan comot. Cakap. Muka tak cantik. Sabar. Muka kan tak cantik. Apa? View lain. Okay, pengalaman terbaik dekat Pulau Redang. Best. Okay, kita boleh repeat lagi tapi bukan kat sini lah, kita tempat lain. Paling best apa? Paling best? Paling best? Ada sentuh turtle ke? Penyu lah. Penyu kan. Penyu. Yang tak tengok penyu rugi lah kan. Ni rugi ni. Tak tengok penyu. Saya kalau pergi pulau kena makan ubat banyak-banyak. Overdose tu. Ni orang yang sampai baru. Pas ni kita pula yang naik. Tampar orang kaki. Ini nampak. Tengah-tengah. Okay. Time untuk naik ferry. Sekarang naik ferry. Tadi ferry yang pertama tadi penuh. So naik yang kedua ni lah. Tadi yang pertama tu memang sesak betul. Ferry yang kedua ni ada kosong sikit lah. Pas ni baru kita akan naik ferry.
naik ferry tu. Ini jetty, mari. Jetty sini ada airport guys, ada airport. Sana pun tengok ada kereta semua, motosikal pun banyak area sini. Ini masih area Pulau Redang lah. Taman Laut Pulau Redang area ni. Pas ini nanti baru kita akan pergi Tanah Besar.